cuci surau free-free pun kena kecam? Surau, minta maaf, saya rasa gagal. Ini cerita Rushdie Rosli. Pada bulan Ramadan lepas, dia challenge diri sendiri 30 hari, 30 surau. Banyak kan? Tapi dia buat juga. Dalam tempoh dia jalankan 30 hari, 30 surau, viral sampai Hot FM pun masuk campur support mission dia. Hot FM siap buat liputan. Datuk Amin Mindin pun tolong sponsor barang-barang kebersihan. TV9 dan TV3 pun cover cerita dia. 30 buah surau dalam tempoh 30 hari. Tapi malangnya dia sempat cuci sampai hari yang ke-18 sahaja. Sebab apa? Slip disk belakang dia terus give up sebab terlalu banyak bergerak. Terlalu banyak angkat barang berat, mop, naik turun. Doktor siap pesan kena rehat selama 6 bulan. Tak boleh buat kerja berat langsung. Raya pun dia terpaksa duduk pakai kerusi roda beberapa hari. Tapi tahu tak apa yang paling sedih? Ada yang kecam katanya, alah menunjuk, buat konten je lebih. Kenapa rekod TikTok? Kenapa tak report dekat management? Padahal dia tengah buat benda baik. Untuk siapa? Untuk orang ramai lah. Supaya lebih ramai yang dapat solat dan beribadah dengan selesa. Harap kisah Rushdie ni boleh jadi inspirasi untuk kita semua untuk terus buat kebaikan walau sekecil mana pun. Tak kisahlah orang nampak ataupun tidak.